Pengalaman naik pengangkutan awam. Pada suatu pagi, saya memutuskan untuk menaiki pengangkutan awam kerana kereta saya rosak. Saya memilih untuk menaiki bas ke pejabat kerana lebih mudah dan tidak perlu risau tentang mencari tempat parkir. Ini adalah kali pertama saya menaiki bas sejak berpindah ke bandar ini. Sebaik sahaja saya naik bas, saya mendapati ia sangat sesak. Banyak orang sedang berdiri kerana hampir semua tempat duduk sudah penuh. Saya berdiri dengan memegang pegangan bas dan merasa agak tidak selesa. Namun, saya cuba untuk bersabar dan menikmati perjalanan. Tiba-tiba, bas berhenti di satu hentian yang sangat sibuk. Ramai penumpang turun dan naik, dan bas menjadi lebih sesak. Walaupun agak terkejut, saya rasa lega apabila sampai ke destinasi saya. Pengalaman ini membuat saya lebih menghargai keselesaan kereta, tetapi saya juga belajar bahawa pengangkutan awam adalah cara yang mudah untuk bergerak di bandar yang sibuk.